Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita beriktikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dimurahkan rezeki, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, disampaikan ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dengan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita di dalam pelajaran kita pada minggu yang lepas, kita sedang membicarakan tentang solat orang musafir. Kita telah mengatakan bahawa orang musafir ini mereka dalam kesulitan, dalam pelayaran, kepenatan, dan mungkin tak senang, badan dia tak sihat dan berbagai-bagai. Jadi oleh kerana itu di dalam agama Islam kita, orang yang belayar itu diberikan kemudahan dalam mengerjakan solat. Kemudahan bagaimana? Iaitu solat itu boleh dikasarkan, yang mana 4 rakaat dibolehkan 2 rakaat, seperti zuhur, asar dan isya. Daripada kita buat 4 rakaat, kita boleh jadikan dia 2 rakaat, dan itu dinamakan dia kasar. Kasar tu makna pendek. Jadi kalau sekiranya kita solat kasar, kita kena niatkan, umpamanya aku sembahyang fardu zuhur kasar. Jadi makna kita buat zuhur tu 2 rakaat lah. Begitulah seterusnya asar, dan begitulah juga kepada isyak. Dan kita juga telah mengatakan bahawa orang musafir dia boleh sembahyang jamak. Jamak itu maknanya menghimpunkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Tapi bagaimana? Jamak tu kita dah katakan ada 2 jenis, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim tu bagaimana? Jamak mendahulukan, iaitu sembahyang asar dibawa masuk dalam waktu zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isyak dibawa masuk dalam waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim, jamak mendahulukan. Jadi umpamanya kalau sekiranya para jemaah nak berangkat, biasanya kalau kita naik kapal terbang Saudi Airlines, kita akan terbang jam 5 petang. Waktu itu waktu asar, baru masuk asar. Jadi kita nak sembahyang dalam kapal terbang susah. Maka sebelum kita naik kapal terbang tu, kita memang nak kerjakan sembahyang zuhur. Kita boleh buat sembahyang zuhur kasar 2 rakaat, dan kemudian kita sembahyang pula asarnya 2 rakaat dengan syarat yang telah pun kita pelajari. Jadi dengan itu, kita bila belayar, kita tak payah fikir sembahyang asar, dah aku dah buat dah tadi waktu zuhur. Dan demikian juga kalau sekiranya jamak takhir. Jamak ada 2, satu jamak takdim mendahulukan, lagi satu jamak takhir mengemudiankan, melambatkan. Umpama sekarang tuan-tuan dan puan-puan dalam pelayaran daripada Singapura nak sampai Jeddah. Sampai Jeddah pukul 10 malam. Dalam masa belayar, masa waktu maghrib. Mana nak sembahyang maghrib? Kita tak perlu sembahyang dalam kapal terbang. Kita cuma niat saja. Waktu kita sedang duduk-duduk tu, kita sedang nak minum air ke apa, dah masuk maghrib bah. Aku nak sembahyang maghrib jamak takhir dengan isyak. Itu saja kita niat. Sampai Jeddah, kita pun sembahyang maghrib 3 rakaat, dan kita sembahyang isyak 2 rakaat. Tak ada tambah niat apa-apa. Itulah dia tuan-tuan, sembahyang jamak takdim dan jamak takhir. Baiklah para jemaah sekalian, kalau sekiranya kita dah mengetahui tentang solat jamak dan solat kasar, ada beberapa masalah-masalah yang bersangkut paut dengan solat jamak dan kasar ini yang perlu kita tahu supaya kita dapat melakukannya dengan lebih sempurna. Apakah dia masalah-masalahnya? Itulah di muka surat yang ke-53 tuan-tuan dan puan-puan ya. Muka surat 53, iaitu masalah jamak dan kasar. Pertama, semua solat kecuali subuh boleh dilakukan secara jamak dan kasar ya. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang zuhur boleh kasar 2 rakaat, asar boleh kasar 2 rakaat, dan boleh jamakkan zuhur dengan asar, dan kita boleh jamakkan maghrib dengan isyak.
Maghrib kita buat 3 rakaat, dia tak boleh pendek, tapi isyak boleh buat 2 rakaat. Inilah saja yang 4 sembahyang, 4 waktu sembahyang ni, zuhur dengan asar boleh masuk jamak takdim, boleh masuk jamak takhir. Dan begitu juga maghrib dengan isyak. Maghrib boleh masuk waktu isyak, isyak boleh masuk waktu maghrib. Tetapi subuh dia sendirian berhad, bujang lapuk sampai kiamat. Dia tak ada partner. Pasal apa? Pasal itulah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subuh waktu dia tetap pada waktunya, tak boleh sembahyang jamak. Cuma banyak orang sembahyang jamak subuh dengan duha. Pukul berapa? Pukul 8, pukul 9. Itu bukan jamak, itu pemalas. Maaf tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Perkara yang kedua ialah sah salah satunya kasar, satu laginya tidak. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang zuhur, kita sembahyang dengan imam di masjid. Imam tu masjid orang kampung, jadi dia buat 4 rakaat zuhur. Lepas sembahyang zuhur, kita pula sembahyang asar pula 2 rakaat. Kau tadi buat zuhur 4 rakaat, ni asar 2 rakaat, boleh ke? Boleh, tak ada apa-apa. Tak semestinya kalau tadi 4 rakaat, mesti yang keduanya 4 rakaat juga, tak mestinya. Tak ada syarat. Atau sebaliknya pula, kita buat sembahyang zuhur 2 rakaat kasar, kemudian lepas tu asar kita buat pula 4 rakaat. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab itu semua perkara yang harus dilakukan, tak ada masalah yang dilarang. Yang ketiga, sah salah satunya berjemaah dan satunya lagi tidak berjemaah. Ini pun berlaku juga kalau kita tuan-tuan dan puan-puan dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur, kita lalu highway, kita berhenti di Pagoh, kemudian kita masuk ke suraunya, orang pun sembahyang zuhur. Jadi kita sembahyang berjemaah dengan imam. Alhamdulillah dapat sembahyang jemaah 4 rakaat. Imam tu buat, dia orang kampung, dia buat 4 rakaat, dia sembahyang zuhur. Kita pun ikutlah sembahyang zuhur 4 rakaat. Lepas imam beri salam, kita pun sembahyang asar 2 rakaat. Kau tadi sembahyang berjemaah, ini sekarang kau sendirian. Boleh, tak ada masalah. Ini semua perkara yang kita tak nampak apa sebab kita nak larang. Tak ada apa sebab nak ada larang. Dan yang keempatnya, kalau imam solat tamam, maka wajib si musafir itu solat tamam, mengikut imam, walaupun dia mengikuti imam pada tahiyat akhir. Ini yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang berjemaah, kita kena ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bih, kata Nabi SAW. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kita mengikutinya. Jadi kalau kita sembahyang ikut imam, imam buat 4 rakaat, kita pun buat 4 rakaat juga. Walaupun kita dapatkan imam pada tahiyat akhir, kita pun datang masuk masjid, imam tengah fil alamina, kita pun Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur ikut imam, kita pun duduk tahiyat. Imam beri Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bangun, kita nak buat berapa? Aku musafir, aku buat 2 rakaat. Tak boleh. Walaupun kau musafir, tetapi oleh kerana kau tadi ikut imam, kau kena komplitkan 4 rakaat. Kenapa Ustaz? Sebab imam tadi buat 4 rakaat. Yelah, tapi saya ikut dia tahiyat akhir. Walaupun ikut tahiyat akhir, tapi kau kena sempurnakan seperti mana kau ikut imam daripada awal. Umpamanya macam tu. Kemudian orang-orang pun bertanyalah kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ni sahabat Nabi dan seorang ulama. Mereka pun berkata bahawanya, ditanya mengapa seorang musafir boleh bersemayang 2 rakaat kalau sendirian, tetapi wajib semayang 4 rakaat kalau bermakmum kepada orang mukim, orang kampung. Jawabnya, itu adalah sunnah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Jadi kita kena ingat, walaupun kita musafir, kita dah sampai satu masjid, kita sembahyang ikut imam tahiyat akhir, kita kena komplitkan juga 4 rakaat. Jangan kita buat 2 rakaat. Dan saya depan mata saya nampak juga ada setengah-setengah orang, bila sambung, dia cuma buat 2 rakaat aja. Sebab dia pun fikir aku musafir. Tapi salah dia. Sebab bila dia ikut imam orang mukim, orang yang kampung, dia wajib sempurnakan sempurna seperti orang kampung tu juga. Begitu tuan-tuan. Dan demikianlah pula dalam masalah ini, kalau seorang musafir berniat kasar, berimamkan seorang mukim,
maka sah salatnya, dan batal niat kasarnya, maka disempurnakanlah dia 4 rakaat. Ini kadang-kala berlaku. Kita semayang, kita tak tahu imam tu orang mukim. Kita ingatkan dia orang musafir. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur kasar. Kita niat kasar ni. Ikut imam. Sekali imam tu buat 4 rakaat. Ya Allah, aku ni niat kasar. Macam mana ni ustaz? Semayang awak sah, awak punya niat kasar batal, dan awak komplitkan ikut imam 4 rakaat. Macam tu. Habis saya dah niat kasar tu sendiri dia gugur automatik, dia tak pakai. Jadi awak dah ikut imam, awak niat ikut imam, imam tu buat 4 rakaat, awak kena buat 4 rakaat juga. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Dan demikian juga kalau seorang musafir berimamkan seorang musafir yang lain, tidak diketahuinya apakah imam tu berniat kasar atau tamam, maka makmum musafir ini bolehlah berniat kasar. Jika ternyata imam solat tamam, maka gugurlah niat kasarnya dan tidak batal solatnya. Macam mana ni? Sekarang ni kita sama-sama belayar, sama-sama kita pergi umrah. Dalam perjalanan kita daripada Jeddah pergi ke Madinah, atau daripada Madinah pergi Mekah, kita berhenti di masjid semayang. Kita semayang zuhur 2 rakaat, semayang asar 2 rakaat, kasar sebab kita musafir. Jadi bila semua dah siap wuduk, dah siap dah. Satu orang kamat, satu orang jadi imam. Awak jadi imam awak ada tolak dia. Okey, satu orang ke depan jadi imam. Jadi kita pun dah tahulah ini di imam ni pun member kita juga, jemaah. Ya, kita semayang zuhur, dah tentulah kita semayang kasar. Allahu Akbar, aku semayang fardu zuhur kasar ikut imam. Sekali imam ni rupanya dia buat 4 rakaat. Allah, dia tak datang kelas hari ni. Rupanya. Jadi dia buat 4 rakaat. Dah tentu kita ni musafir, buatlah 2 sudah. Member semua dah tentu buat 2. Tapi dia tak datang kelas, dia pun tak tahu. Itulah korang nak tolak dia, tu korang kena . Sebab tu di sini kita nak tolak orang pun kita tengok juga dia ni muka tak pernah nampak kelas ni. Lebih susah. Awak ke depan sudah. Maaf tuan-tuan, kita cakap je lah. Tapi betul lah tu kadang orang yang nak jadi imam ni, dia pun kena tahu juga. Aku ni tak pernah datang kelas ni, aku tak faham sangat sembahyang jamak kasar. Korang ke depan lah. Nampak? Jangan dia sanggup, sebab kalau dia tak berani jangan. Jadi okeylah. Sekarang imam ni dia niat 4 rakaat. Kita tak tahu. Kita duduk tahiyat akhir, dia duduk tahiyat awal. Kita ingat nak assalamualaikum, sekali dia kata Allah. Allah, imam ni buat 4 rakaat. Habis ustaz macam mana? Tak apa, ikut je imam. Awak kena ikut. Awak tak boleh batalkan. Kena ikut sampai habis. Kemudian habis saya niat kasar tu automatik dia gugur, tak pakai. Automatik. Alhamdulillah. Ini satu kemudahan juga. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Masalah yang ketujuh, dalam masalah nombor 6 tadi, jika imam telah selesai salat tanpa makmum mengetahui sama ada imam tu kasar atau tamam, seperti dia mengikut imam pada tahiyat akhir, maka pada pendapat yang kuat hendaklah ditamamkan salatnya. Jadi sekarang ni kita masuk dalam masjid di tengah perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Kita pun tengok orang sembahyang jemaah, kita pun Allahu Akbar, kita pun sambung ikut dalam tahiyat akhir. Lepas imam beri salam, kita pun duk fikir, imam ni sembahyang 4 rakaat ke 2 rakaat? Kita tak tahu, kita bela. Pasal kita tak kenal imam tu. Mungkin dia orang kampung, mungkin orang musafir, kita tak tahu. Jadi kalau sekira kita tak tahu dia 2 atau 4, wajib kita sempurnakan 4. Kenapa ustaz, kita musafir? Betul kau musafir, tapi kau ke imam tu buat 2 ke buat 4 kau tak tahu. Kalaulah kau buat 2, kalau imam tu buat 4, tak sah sembahyang kau. Habis macam mana? Kita kena buat 4. Kalau kita buat 4, imam memang buat 4, memang dah betul lah. Kalau kita buat 4, imam buat 2, tak apa. Pasal kita tidak menyalahi imam, tapi kita lebih pada imam. Tak apa. Tapi jangan kurang pada imam. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk ke masjid, kita di tengah perjalanan dari Singapura ke Kuala Lumpur, di Singgah Pagoh, ada sembahyang jemaah kita, Allah Akbar. Ini imam kampung ke, ni imam musafir, kita pun tak tahu. Kita ikut tengok, kita niat kasar, tapi tengok bila tahiyat akhir, kita kalau dia sambung lagi, kita pun sambung.
Kalau kita tahiyat akhir, kita masuk-masuk, kita tengah fil alamina. Ya Allah, ini aku tak tahu ni dia 2 rakaat 4 rakaat. Kita buat 4 rakaat ajalah. Takkan nak tengok orang sebelah kita tengah sembahyang. Tadi imam 2 rakaat ke 4 rakaat. Mana boleh nak tanya. Kau tengah sembahyang, nak cakap apa pula? Jadi kita tak boleh, kita buat je lah, tambah 4 rakaat. Lepas kita beri salam, kawan kata, kau buat apa? Buat 4, imam tu buat 2. Tak apalah, aku terlebih tak apa. Kalau terkurang, aku dah tak sah pula sembahyang. Itu dia tuan-tuan. Dan yang ke-8, kalau sudah dilakukan solat jamak takdim, kemudian sampai tempat tujuan dan belum masuk waktu solat yang kedua, maka tidak wajib dia mengulangi solatnya lagi. Jadi kita dari Kuala Lumpur, kita masuk waktu zuhur Kuala Lumpur, kita pun semayang zuhur dan asar jamak takdim. Alhamdulillah, pasal kita musafir. Kita naik kapal terbang pukul 2, kapal terbang sampai Singapura pukul 3, sampai rumah kita pukul 4, 4:30 baru azan asar. Mak kata, bangun semayang asar. Dah nak semayang, mak, bila kau semayang ni baru azan? Tadi kat Kuala Lumpur saya dah semayang jamak. Iyalah, kau dah semayang jamak, sekarang kau dah sampai Singapura, bukan musafir. Tapi waktu kita semayang asar jamak takdim di Kuala Lumpur, kita sah sebab kita musafir. Cukup syarat. Bila semayang tu sudah sah cukup syarat, tak wajib diulangi lagi. Kenapa? Dalam 1 hari 1 malam, semayang kita berapa waktu yang wajib tuan-tuan? 5. Kalau dah semayang asar kat Kuala Lumpur, semayang lagi asar kat Singapura, dah jadi 6. Mana ada semayang 6 waktu? Semayang cuma 5 waktu saja. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita dah semayang jamak takdim dengan cukup syarat dah sah, kalau kita sampai ke tempat yang kita tuju, kita baru masuk waktu yang keduanya, tak wajib kita ulangi waktu yang keduanya itu. Alhamdulillah. Ini pun satu kemudahan Allah Ta'ala beri kepada kita, ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita dalam perjalanan driving, kita pun sampai JB, kita semayang zuhur jamak takdim dengan asar. Kau ni nanti sampai rumah pukul 3 belum asar lagi, kau nak buat apa kelang kabut? Tak apa lah, aku musafir, aku sah buat semayang jamak. Sampai rumah mungkin penat, letih, nak tidur ke nak rehat kan. Maklum kita belayar, driving penat. Jadi ini pun satu keringanan, kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dibolehkan seseorang tu melakukan salat jamak dan kasar setelah dia keluar dari kawasan perkampungannya untuk pelayaran yang jauh. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, soalan, bilakah masa kita sudah dibolehkan sembahyang jamak dan kasar? Jawapannya, apabila sudah kita keluar daripada kampung kita untuk pelayaran yang jauh. Pelayaran jauh tu lebih pada 96 km. Lebih pada 96 km. Macam kalau kita Singapura nak pergi Kuala Lumpur, atau kita daripada Singapura nak pergi Jeddah atau pergi ke Jakarta. Jadi makna sudah lebih 96 km. Jadi apabila kita sudah niat nak belayar lebih pada 96 km, kita keluar kampung sahaja sudah boleh sembahyang jamak kasar. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekarang nak pergi umrah, nak pergi ke Jeddah, daripada rumah nak pergi ke Changi Airport. Tuan-tuan duduk mana? Duduk Clementi, Ustaz. Kita duduk Clementi. Kita keluar pada rumah kita di Clementi ni, kita pergi sampai kepada mana? Tampines, sampai ke Changi Airport. Sampai Changi Airport, kita pun sembahyang zuhur 2 rakaat, jamak dengan asar 2 rakaat. Kau ni masih dalam Singapura, macam mana kau sembahyang jamak pula? Aku dah niat nak keluar rumah ni, nak keluar musafir, aku nak pergi Mekah dah ni. Nampak tuan-tuan? Boleh. Jadi kita sampai kat Changi Airport, kita boleh sembahyang jamak dengan kasar. Tak mesti Changi Airport lah, makna pokoknya kita keluar kampung. Kampung kita Clementi, kita keluar dari Clementi, kita sudah sampai misal kata kat Gimo. Gimo ni dah keluar daripada kawasan Clementi. Ataupun kita katakan kita sampai dekat misal kata kat NUS sana, ataupun lebih jauh lagi, kita dah sampai dekat Darul Aman Jalan Yunus, ataupun dalam perjalanan Marine Parade tu Masjid Kampung Siglap. Kita berhenti, kita semayang 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Jadi kalau macam tu sudah boleh, kerana kita sudah keluar kampung.
Ustaz, mana ada kampung sekarang kat Singapura ni? Kampung ni bukan makna rumah atap. Kampung tu mana tempat daerah kamu duduk lah. Kalau sekarang di sini namanya Kampung Clementi, walaupun perumahan HDB. Itu nama HDB tu ialah nama syarikat dia. Tetapi ialah kawasan tempat kita duduk. Jadi macam itulah dia tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kita pun nak sampai ke Changi, kita pun sembahyang jamak. Orang-orang yang hantar kita pun tengok kita sembahyang jamak, dia pun jealous, dia pun nak sembahyang jamak juga. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Habis abang kenapa boleh? Kenapa saya tak boleh bang? Abang nak belayar pergi Mekah, kau hantar sampai Changi aja. Nampak tuan-tuan? Jangan pula dia iri hati pula. Dia sembahyang jamak, aku nak sembahyang jamak. Tak boleh. Ini niat dia. Innamal a'malu binniat. Amalan tergantung pada niat. Jadi bila kita niat nak keluar negeri jauh, bila kita keluar kampung, sudah boleh kita niat kita sembahyang jamak. Macam kita naik kapal, kita kata naik kereta api. Kita keluar daripada kampung kita Clementi. Kalau dulu pergi sampai Tanjung Pagar, sekarang kita sampai Woodland, kita dah boleh sembahyang jamak. Kenapa? Sebab aku nak pergi Kuala Lumpur. Macam tu tuan-tuan. Jadi kalau dah keluar kampung, walaupun belum keluar negeri lagi, sudah boleh kita sembahyang jamak. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kepada Anas radhiyallahu an, aku solat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat, dan di Zulhulaifah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam solat asar 2 rakaat. Jadi maknanya Zulhulaifah ni kat mana tuan-tuan? Zulhulaifah tu Bir Ali. Bir Ali dengan Madinah tu 10 km je. Daripada Bir Ali tu boleh nampak Masjid Nabawi punya menara, boleh nampak. Tuan-tuan dan perempuan yang dia biasa pergi umrah, pergi haji kan, daripada Madinah sampai ke Bir Ali nak jatuh niat tu, kat situ tu boleh nampak lagi. Tapi di situ Nabi sembahyang qasar. Asarnya dibuat 2 rakaat. Waktu Nabi dalam Madinah, Nabi buat 4 rakaat zuhur. Bila Nabi keluar lepas zuhur, Nabi keluar sampai di Zulhulaifah, sampai di Bir Ali tu, Nabi pun sembahyang asar 2 rakaat. Menunjukkan apabila Nabi sudah keluar pada daerah perkampungan bandar Madinah, Nabi sudah kira diri sebagai musafir. Kerana Nabi nak pergi ke mana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi macam itulah berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mazhab kami, mazhab Syafi'i, bahawa apabila sudah terpisah dari perumahan, iaitu tempat tinggalnya, maka ia boleh kasar. Demikian juga boleh jamak. Dan tidak boleh dia kasar sebelum terpisah dari perumahan kampungnya, walaupun ia sudah berpisah dari rumahnya. Jadi sekarang kita daripada rumah kita, blok berapa? Blok 345 Clementi. Kita pun lalu sampai kat depan Masjid Darussalam. Dah masuk zuhur lah. Aku nak sembahyang jamak dengan asar, kasar. Aku nak ke airport ni. Jawapan kita, tak boleh. Ustaz, saya dah keluar rumah. Yalah, awak dah keluar rumah, tapi awak dalam kampung lagi. Awak orang kampung Clementi. Ini Masjid Darussalam, Masjid Clementi. Tak boleh. Nampak tuan-tuan? Walaupun dah keluar rumah, dia mesti syaratnya keluar kampung tempat tinggal dia tu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan nombor 10. Nombor 10, dibolehkan menjamakkan solat Jumaat dengan solat asar seperti hari keberangkatan yang terjatuh pada hari Jumaat. Kerana solat Jumaat adalah pengganti solat zuhur, maka hukum solat zuhur diambil oleh solat Jumaat. Jadi sekarang ni kita kena pula kita punya flight kita, penerbangan kita hari Jumaat. Ini tak mustahil tuan-tuan ya. Kadang-kala berlaku macam tu. Kadang-kala pergi haji pun jatuh hari Jumaat, ataupun kita pergi umrah. Baiklah, sekarang kita keluar rumah, kita nak pergi ke airport, waktu solat Jumaat pun masuk. Kita nak sembahyang Jumaat. Boleh ke Ustaz kalau kita sembahyang Jumaat, kita jamakkan dengan asar? Lepas solat fardu Jumaat dengan imam, kita pun sembahyang asar 2 rakaat qasar. Jawapan kita boleh. Kenapa? Sebab Jumaat dia gantikan zuhur. Lepas sembahyang fardu Jumaat, kita tak sembahyang zuhur lagi. Orang lelaki lepas sembahyang Jumaat ada sembahyang zuhur? Tak ada. Orang perempuan kalau dia pergi sembahyang Jumaat, ada tak ada sembahyang zuhur lepas tu? Pun tak ada juga.
Kenapa? Sebab Jumaat menggantikan Zuhur. Dan segala hukum Zuhur dia boleh jamak asar. Jadi Jumaat pun ambil hukum Zuhur. Jumaat pun boleh jamak dengan asar. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita daripada rumah kita blok 345 Clementi, kita pun nak belayar pergi ke Jeddah, nak pergi Mekah, nak pergi airport Changi ni. Kita singgah ke Masjid Clementi ni, kita sembahyang Jumaat dengan imam di Masjid Clementi di kampung kita. Kita nak selepas imam beri salam, kita nak jamak dengan asar. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jangan dalih-dalih. Boleh ke tak boleh? Kenapa pula boleh, kenapa pula tak boleh? Tak boleh. Ustaz kata boleh. Kenapa tak boleh? Pasal dalam kampung dia. Nampak tuan-tuan? Habis ustaz, macam mana kita nak sembahyang jamak ni, Jumaat ni? Saya nak pergi airport dah ni. Sembahyang Jumaat di luar kampung. Tu dia jalan dia. Jangan sembahyang Jumaat dalam kampung dia. Dia orang Clementi. Jadi kalau nak sembahyang jamak, dia kenalah pergi keluar daripada kampung dia. Sembahyang Jumaat dekat Masjid Darul Aman ke, Masjid Kampung Siglap ke. Dalam perjalanan dia nak pergi ke airport tu, ada singgahlah mana-mana masjid tu. Boleh sembahyang Jumaat. Kena niatkan, Allah, aku sembahyang fardu Jumaat ikut imam, jamak takdim dengan asar. Macam itulah. Imam pun salam, kita Allahu Akbar, aku sembahyang fardu asar kasar. Alhamdulillah. Jadi sampai airport, kita tak pening kepala lagi, dah sembahyang asar. Alhamdulillah. Itu cara tuan-tuan ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Boleh sembahyang jamak dengan solat Jumaat, boleh. Dan soalan yang kedua, yang ke-11, boleh jamak dan kasar sepanjang perjalanan dan di perhentian persinggahan jika tidak lebih 3 hari 3 malam di tempat persinggahan itu. Ini tidak kira hari masuk dan hari keluar. Macam mana ni? Ini mengenai sembahyang jamak kasar. Berapa lama kita boleh sembahyang jamak dan kasar, Ustaz? Jawapan kita, selama kita dalam perjalanan. Habis kalau kita dah stop di satu destinasi, di satu tempat, sekarang kita dari Singapura nak pergi Penang, cuti sekolah, kita bawa anak-anak singgah Kuala Lumpur, ziarah makcik dia. Kemudian dah 2-3 hari, pergi sambung pergi Penang pula. Duduk kat Penang pula 4 hari lagi. Kemudian balik lagi. Boleh tak kita sepanjang masa kita di Kuala Lumpur, di Penang, kita sembahyang jamak dan kasar? Jawapannya, boleh bila cukup syarat. Apa syarat dia? Ini tuan-tuan lihat sekali lagi. Boleh jamak dan kasar sepanjang perjalanan dan di perhentian. Dia berhenti Kuala Lumpur, dia berhenti kat Penang, dia berhenti di Madinah, dia berhenti Jeddah. Persinggahan jika tidak lebih 3 hari 3 malam di tempat persinggahan itu, dan ini tidak kira hari masuk dan tak kira hari keluar. Tak faham macam ni. Sekarang hari Ahad. Hari Ahad besok nak pergi Kuala Lumpur. Okey, hari Ahad besok itu hari pertama kita driving. Kita pun sampailah di Kuala Lumpur. Itu hari masuk nama dia. Hari masuk tak kira FOC, Allah Ta'ala bagi free of charge. Tetapi dia mula kiranya pada hari besoknya, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, kemudian hari Jumaat baru dia balik. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Khamis, sudah lebih daripada 3 hari. Dah 4 hari dah ni. Kemudian hari Jumaat baru balik. Jadi apabila dia sudah ada niat nak duduk lebih daripada 3 hari di satu tempat, saat dia sampai, dia dah tak boleh sembahyang jamak kasar. Tapi kalau kurang dari 3 hari, umpamanya saya nak pergi Kuala Lumpur, hari Rabu nak balik dah Ustaz. Okey, jadi kita kira hari Ahad ini dia masuk Kuala Lumpur, ini tak kira, free of charge. Hari Senin, Selasa, baru 2 hari. Hari Rabu dia keluar, hari Rabu pun tak kira. Hari masuk, hari keluar tak kira. Jadi baru duduk 2 hari
dia boleh sepanjang 2 hari di Kuala Lumpur sembahyang jamak dan kasar. Ustaz, kita dah duduk dah 24 jam dah ni. Tak apa, Allah Ta'ala bagi free. First 24 jam free. Dia mula kira hari kedua. Hari kedua tu 24 jam, 24 jam, 24 jam. Jadi berapa jam? 72 jam. Kalau dalam lebih pada 72 jam, baru awak tak boleh sembahyang jamak dan kasar lagi. Alhamdulillah, ini keringanan Allah beri. Jadi sekarang kita pergi praktikal. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Biasanya package umrah kami, kita akan duduk Madinah imma 2 malam atau 3 malam maksimum. Tapi ada kala 4 malam. Okey, malam pertama kita sampai, tak kira, free of charge. Malam kedua kita masih di Madinah. Malam ketiga kita dah berangkat ke Mekah. Alhamdulillah, aku baru 1 malam saja. Jadi hari masuk hari keluar dia tak kira. Sepanjang ada di Madinah, boleh sembahyang jamak, boleh sembahyang kasar. Atau kita duduk 3 malam di Madinah. Malam pertama kita tak kira. Malam kedua, malam ketiga, baru 2 malam. Malam kedua, malam ketiga. Hari yang keempatnya kita pun sudah keluar. Jadi kita baru 2 malam saja penuh di Madinah. Boleh sembahyang jamak dan kasar. Kalau sekarang kita berada di Madinah 4 malam. 4 malam. Malam pertama tak kira, itu hari masuk. Jadi malam kedua, ketiga, keempat, exactly 3 malam. Hari yang kelima kita pun keluar daripada Madinah. Jadi tak lebih daripada 3 malam. Jadi sepanjang 3 malam kita ada di Madinah, 24 jam kita boleh sembahyang jamak kasar. Tapi rugilah kalau kita sembahyang sendirian. Ini kita cakap dari segi hukum. Tapi kalau yang bagus, dia sembahyang berjemaah lah kat masjid, dapat pahala lebih, ikut imam dalam Masjid Nabawi, ya. Ini cuma kita kata, habis ustaz saya tak sihat lah, saya nak pergi masjid pun berat. Okey, boleh. Memang awak kira masih musafir lagi. Begitu deh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada orang yang duduk di satu tempat tu tak melebihi 3 hari, tak kira hari masuk, tak kira hari keluar, maka dia dibenarkan sembahyang jamak dan kasar sepanjang dia berada dalam tempat tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'i kita rahimahullah ta'ala. Kalaulah sekiranya dia berhenti tempat itu, dia niat untuk duduk lebih daripada 3 hari 3 malam, bagaimana? Ini jawapan dia. Kalau dia berhenti sesuatu tempat dengan niat untuk tinggal lebih dari 3 hari 3 malam, tidak termasuk hari masuk dan tak kira hari keluar, maka tidak boleh solat jamak dan kasar dari saat tiba di perhentian tersebut. Sekarang kita ni nak melayar, nak pergi mana? Pergi Mekah. Kita nak pergi Mekah. Kita dah niat nak duduk Mekah selama 10 hari. 10 hari, yelah kita yang package kita 15 hari. 3 hari kat Madinah, 10 hari kat Mekah, atau 7 hari kat Mekah. Misal katalah, ya. Jadi apabila kita daripada Singapura, Jeddah, Madinah duduk 3 malam, masih boleh jamak kasar lagi. Kemudian kita pun sampai ke Mekah. Sampai Mekah dah memang dalam program dah ada dah. Ini kita duduk Mekah ni 7 malam. Atau 5 malam. Jadi kalau sekiranya kita punya program ni sudah menunjukkan kita duduk lebih daripada 3 malam, tak kira hari masuk atau tak kira keluar, maka dengan itu tak boleh lagi sembahyang jamak kasar. Daripada bila? Daripada saat kita masuk Mekah. From the first day tak boleh sembahyang jamak kasar. Ustaz, saya belum 3 hari lagi, saya boleh jamak kasar? No, tak boleh. Ustaz kata kalau sekira kita tak lebih 3 hari boleh jamak kasar. Itu kalau memang kita sudah ada niat nak keluar dari tempat itu sebelum lebih daripada 3 malam. Tetapi kalau sekarang awak punya program dalam awak punya itinerary sudah tunjuk awak yang program ni ialah 12 hari package. Duduk Madinah 2 malam, duduk Mekah 7 malam. Ini dah terang-terang dah ni. Awak lebih daripada 3 malam. Jadi pada saat tiba saja di Mekah, tak boleh sembahyang jamak kasar. Macam itulah tuan-tuan pun kalau nak pergi ke Kuala Lumpur,
nak pergi Penang, nak pergi Jakarta. Sudah memang dah niat, kapal terbang pun dah book dah. Aku nak duduk Kuala Lumpur ni 5 malam lah, rumah makcik aku ni. Lama tak pergi ziarah dia ni. Jadi kalau kita nak duduk 5 malam, hari pertama, malam pertama tu FOC tak kira. Jadi malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, sudah 4 malam. Dah lebih pada 3 malam. Once dah, kalau dah niat lebih pada 3 malam atau 3 hari, dah tak boleh sembahyang jamak kasar daripada hari pertama kita pijak Kuala Lumpur. Itu syarat dia tuan-tuan ya. Ini alhamdulillah pelajaran kita hari ini tuan-tuan, seperti juga pelajaran minggu lepas yang saya telah katakan, bermanfaat untuk mana-mana pelayaran. Kita nak pergi bisnes, kita nak pergi ziarah, jalan-jalan makan angin, nak pergi holiday boleh. Nak pergi Amerika, nak pergi ke Jepun, Australia, tak ada apa-apa ustaz, makan angin boleh. Jangan perut kembung sudah. Kemudian lepas tu kita kalau nak sembahyang jamak pun boleh, nak sembahyang kasar boleh, tapi dengan syarat-syarat yang disebut tadi. Alhamdulillah, ini satu kemudahan Allah SWT beri kepada kita. Baiklah, yang ke-13. Kalau darurat, boleh melakukan solat jamak tidak kasar, walaupun tidak memenuhi syarat musafir, asal tidak dijadikan kebiasaan. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dinukil oleh Imam Ibn Sirin. Sekali lagi saya baca. Ketika darurat, darurat itu apa? Keadaan sempit yang memerlukan kelonggaran, boleh melakukan solat jamak tidak kasar. Jamak saja boleh, tapi kasar tak boleh. Walaupun dia bukan seorang musafir. Bukan musafir, orang dalam negeri lah, orang yang tak belayar. Asal tidak dijadikan kebiasaan. Maknanya jangan buat selalulah. Kadang-kadang, jarang-jarang, macam tu. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi sekarang kita dalam negeri, kita bukan musafir. Kita ni dalam keadaan kesempitan waktu. Kesempitan waktu yang tak ada kelonggaran. Nak sembahyang dah betul-betul dah tak boleh lagi lah. Tak ada keadaan yang membolehkan kita sembahyang. Tapi macam mana ni? Aku belum sembahyang zuhur lagi ni. Boleh sembahyang jamak. Niatkan zuhur tu jamak takhir dengan asar. Tapi jamak saja, kasar tak boleh. 2 rakaat tak boleh, mesti 4-4 juga. Ini jangan dijadikan kebiasaan. Jangan jadi biasa tu macam mana? Tiap-tiap hari sembahyang zuhur jamak takhir. Oi, ini bukan jamak ni, ini qada. Tak boleh. Tapi kalau dia kadang-kadang, jarang-jarang, National Day, dia pun jadi salah seorang pegawai yang berbaris. Alamak, aku kena baris ini maghrib ni. Macam mana aku nak sembahyang maghrib ni? Mana boleh keluar pada barisan ni? Dia pun niat, aku sembahyang maghrib jamak takhir dengan isya. Alhamdulillah, ini satu kelonggaran. Ini bukan saya fatwa, ini ulama-ulama kita fatwa. Sebab ulama ni pun, dia pun pandang jauh juga tuan-tuan. Bukan semua manusia sama. Ada orang pada satu-satu saat dia tercepit. Alamak, waktu sembahyang ni, aku nak sembahyang macam mana ni? Alhamdulillah ada jalan longgarnya. Tapi bukan selalu. Kalau selalu, tiap-tiap hari kau sembahyang jamak, ini kau ni apa ni? Nampak tuan-tuan? Ini namanya qada, dosa kalau kita buat macam tu. Tapi ini sekali-sekala. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak belayar pergi ke Mekah atau ke mana-mana, sekarang tuan-tuan dan puan-puan nak sembahyang jamak, ustaz dah cakap tadi, sembahyang jamak boleh tapi kena keluar pada kampung. Aku ini pula kalau wuduk tak tahan wuduk. Dia kalau sekira lepas 10 minit, pus angin keluar. Macam mana ni aku ni nak sembahyang ni? Nanti nak pergi Changi Airport nak ambil wuduk lagi. Allah, leceh lah. Jadi keadaan macam ini, khususnya orang perempuan lah kan. Dengan tudung dia, dengan stocking dia, nak ambil wuduk pun bukan mudah ya. Betul tak kau ibu? Jadi, boleh tak ustaz, saya nak sembahyang jamak zuhur dengan asar dalam rumah saya sebelum saya keluar rumah. Zuhur dah tak apalah, memang dia sembahyang dalam rumah, dia memanglah waktu zuhur. Tapi asar ni nak bawa masuk dalam waktu zuhur ni. Jadi ini kita boleh pakai. Kadang-kadang, jarang-jarang. Dia bukan pergi Mekah tiap-tiap bulan pun.
mungkin 2-3 tahun sekali dia pergi Mekah. Tak apa lah. Jadi dia pun sembahyang zuhur, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, jamak takdim dengan asar. Lepas tu dia pun sembahyang asar pula. Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat. Tak boleh, dia tak boleh buat kasar, tak boleh. Kasar hanya untuk musafir sahaja. Tapi jamak dia boleh dipakai untuk darurat kalau diperlukan sangat. Itu keadaannya. Macam tu juga sekarang mak kata, bapak pengantin ni sambut tetamu ni datang tak putus-putus ni. Allah, zuhur dah masuk ni. Bila aku nak sembahyang zuhur ni? Ni tetamu tak putus-putus, keluar masuk. Masya-Allah. Dia pun niat, aku sembahyang fardu zuhur jamak takhir dengan asar. Bapak pengantin tak sembahyang zuhur ke? Aku niatlah jamak takhir. Engkau tak datang belajar, ustaz ajar itu. Nampak? Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni boleh, cuma jangan jadi kebiasaan. Sekali-sekala boleh. Macam itulah dia tuan-tuan. Baik, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah selesai kita daripada semayang musafir. Alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita pun sudah siap dah nak belayar. Kita pun dah siap nak jatuhkan niat. Sebab kita ni nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Jadi sebelum kita nak jatuh niat itu, kita kena ada tahu adab-adabnya. Itulah dia ihram dan adab-adabnya bab yang kelima. Jadi dalam perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, apa tu ihram? Biasa kita cakap, engkau dah ihram, Apa tu ihram? Sebenarnya ihram tu ialah dalam bahasa Arab mengharamkan. Itu makna ihram. Kenapa pula mengharamkan? Itu makna dia lah. Jadi kalau sekiranya dalam hukum agama, ihram dalam pelajaran manasik ialah jatuh niat haji atau niat umrah. Jadi bila orang kata engkau dah ihram, maknanya kau dah jatuh niat haji atau kau dah jatuh niat umrah. Habis ustaz, kenapa jatuh niat itu nama ihram pula? Ihram tu mengharamkan. Kerana bila kita dah jatuh niat haji, aku niat umrah, dah haram beberapa perkara. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Itu semua nanti perkara yang dilarang sepanjang ihram. Seperti juga kita semayang. Kita semayang takbir yang pertama sekali, Allahu Akbar, itu nama takbiratul ihram. Itu ihram juga. Maknanya takbir yang mengharamkan. Sebab apabila kita sudah takbir, kita tak boleh bercakap, tak boleh kita berjalan, tak boleh makan minum. Semuanya tertakluk dengan perbuatan sembahyang sahaja. Jadi sudah jadi haram. Yang halal sudah jadi haram. Macam itulah juga bila kita jatuh niat, aku niat haji, aku niat umrah. Yang halal pakai minyak atar sudah jadi haram. Yang baju yang berjahit yang halal sudah jadi haram, tak boleh pakai. Sebab itulah namanya ihram, mengharamkan. Baiklah, sekarang kita sebelum nak jatuh niat, kita perlu ada persiapan dia. Adab-adab sebelum berihram. Apa persiapan dia? Pertama, pembersihan diri. Jadi kita nak bersihkan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita sebelum nak jatuh niat ihram ni, bersihkan diri. Kita potong kuku kita. Memotong kuku ni sunat tuan-tuan ya. Kalau boleh jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih. Semua jari-jari tangan kita yang 10 dan jari-jari kaki kita yang 10. Sunat dipotongnya kalau boleh hari-hari istimewa. Hari Jumaat, hari Khamis atau hari Senin. Sesiapa dalam riwayat menyebutkan, kitab-kitab ulama menyebutkan, siapa yang selalu potong kuku hari Senin, Allah jadikan dia seorang ulama yang fadil. Fadil itu mana yang mulia. Dan siapa yang selalu potong kuku pada hari Khamis, Allah jadikan dia ulama tasawuf, orang ahli sufi. Dan siapa yang selalu potong kuku pada hari Jumaat, Allah jadikan dia wali Allah. Bagus ni. Nampak? Jadi kalau kita nak potong kuku, kita pilih pada hari-hari bagus. Hari Senin jadi ulama yang baik. Alhamdulillah, waktu saya pun belajar dulu kat pondok, tuan guru pun sebut, kita pun selalulah potong kuku hari Senin.
Dan hari Khamis Allah jadikan dia ulama tasawuf, seorang yang ikut perjalanan ahli sufi, orang yang menuju pada Allah. Dan kalau hari Jumaat Allah jadikan dia wali Allah. Bagus. Kalau sekiranya kita dipilih Allah jadi wali Allah, kekasih Allah, kan lebih baik. Jadi ini 3 hari yang bagus. Kalau tak ada, hari apa pun tak apalah. Dan jangan lebih pada 40 hari. Sebab Nabi larang jangan melebihi 40 hari tanpa dipotong kuku ini. Jadi kuku ni tuan-tuan, kalau boleh kita tiap-tiap minggu kita potong. Tak dapat 2 minggu sekali, tak dapat 3 minggu sekali. Jangan sampai 40 hari. Apalagi ada orang, maaf ya, dia simpan kuku panjang. Kenapa? Cantik. Jangan. Ini silat hari bulan, dia kena muka laki dia cakar rimau tuan-tuan. Habis. Jadi cantik tak cantik potong ya. Itu lebih cantik. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita manusia, Allah Ta'ala berikan akal, di mana kita ada pisau untuk potong daging, kita ada sudu garpu untuk kita makan, kita ada kepit kuku untuk kita nak potong kuku kita. Kalau sekiranya haiwan, dia tidak ada akal yang sempurna, dia nak ambil sepit kuku tak ada, dia nak pisau garpu tak ada, nak pisau nak potong daging tak ada. Sebab tu dia kena simpan kuku supaya dia nak makan daging yang dia punya mangsa. Kan dia pakai kuku dia saja. Jadi kalau sekira kita manusia simpan kuku, silat hari bulan kena muka tok laki kita pula. Dah tak balik modal. Nampak tuan-tuan? Jadi kita potong. Jangan simpan satu pun. Ada dia potong semua, tapi simpan satu. Apa buat apa ni? Tak ada suka-suka lah ustaz. Tak payahlah, potong semua. Nabi suruh potong semua. Bersih, clean. Kita orang Islam ni bersih, suci tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi kita sebelum nak pergi umrah ni, nak pergi haji, nak jatuh niat haji, nak jatuh niat umrah, potong kuku. Tapi jangan tunggulah nak berangkat. Hari kita kat Singapura ni pun dah amal. Ustaz dah cakap dah, hari Jumaat. Hari Jumaat, tiap-tiap Jumaat kita potong. Jangan tunggu sampai ke Mekah pula baru nak potong ya. Dan yang keduanya, memendekkan misai. Sunat pendekkan misai. Misai ni orang lelaki je, orang perempuan tak ada lah. Ya. Jadi misai ni tuan-tuan dan puan-puan, dia sunat kita pendekkan, orang lelaki pendek. Kenapa pendekkan? Supaya jangan dia tutup bibir kita. Kita makan, dia makan. Kita minum, kotor. Tak mau, tak bagus. Macam misai, misai baising, dia tutup, melenting-lenting. Jangan. Jadi kita orang Islam sunat simpan misai. Kenapa ustaz sunat? Kalau kita simpan misai, orang tengok tok misai tu, tengok garang. Ada dia punya dia. Orang tengok pun seram juga. Jadi kita simpan misai sikit. So siapa yang panjang, stream kan cantik. Macam misai saya kan. Macam tu. Jadi itu sunat kita potongan dia. Hari Jumaat kita potong, hari Senin 2 minggu sekali. Jangan sampai tutup bibir. Nak makan minum pun misai pun tumpang sikit. Kotor, tak mau. Itu tuan-tuan kita jaga. Dan yang ketiganya ialah bahawa kita mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Ini dua ni tuan-tuan dan puan-puan, dua bulu yang Allah Ta'ala tumbuhkan tetapi nak dibuangkan dia. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak uji kita punya kebersihan. Jadi bila bulu ketiak ni tuan-tuan, kita buangkan dia, kalau tidak bau masam ya. Setan satu masa Allah Ta'ala perintahkan iblis, raja setan, jumpa dengan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Nabi tanya, "Hei iblis, di manakah tempat sarang setan-setan kau?" Maka jawab iblis, "Sarang setan-setan aku ialah di bulu ketiak dan bulu kemaluan yang tak dicukur lebih 40 hari." Tu dia. Dia bergantung macam Tarzan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita buang dia, jangan kita simpan. Ini semua pembersihan. Bukan nak tunggu pergi Mekah. Dari Singapura kita buat bersih tu. Jangan lebih 40 hari. Jadi kalau hari ni kita cukur, kita tulis masuk diary. Berapa kita appointment, next appointment, lagi 40 hari. Jangan terlebih, tulis dah hari, takut terlupa tuan-tuan. Jadi ini kita kena jaga. Kalau sekira tidak, maaf tuan-tuan, dia pun angkat takbir, Allah Akbar, mi Maggi tergantung, geli. Bini tengok pun tak selera. Jangan. Ini kena jaga tuan-tuan ya. Ini semua kebersihan. Islam ni agama bersih tuan. Subhanallah. Kalau kita tengok dalam agama-agama lain, carilah seluruh agama yang lain selain pada Islam, ada tak ajar kebersihan? Tak ada. Tak ada ajar macam ini nak potong kuku lah. Tak ada pun. Tapi ini Islam. Subhanallah, a complete way of life.
satu cara hidup yang sempurna. Itulah yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara berupa fitrah, iaitu kesucian, memotong bulu kemaluan, berkhitan iaitu sunat, memotong misai, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Ini semua dinamakan fitrah, suci, makna kebersihan. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang sunat yang keduanya ialah mandi sunat ihram. Dia mandi sunat ihram. Dia niatkan, aku mandi sunat ihram kerana Allah. Ini dia niat tu dalam hatilah ya. Bila kita nak mandi sunat ihram? Sebelum kita nak pakai pakaian ihram. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ikut package umrah, biasanya kita akan pergi ke Madinah dulu. Daripada Madinah baru kita pergi ke Mekah. Jadi nanti di Madinah, hari nak keluar Madinah, nak pergi Mekah, hari tu kita pun mandi. Aku mandi sunat ihram kerana Allah. Dia pun mandi sunat ihram. Macam mana Ustaz mandi sunat ihram tu? Sama macam mandi hadas besar. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua kita basahkan. Nak pakai sabun wangi semua boleh, sebab kita belum jatuh niat lagi. Itu sunat. Niat dalam hati, aku mandi sunat ihram kerana Allah. Baik orang lelaki, baik orang perempuan, hukumnya sama. Jadi di sini sunat ini dia telah ditegaskan dalam suatu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di antara yang termasuk sunnah ialah mandi bila hendak mandi ihram dan ketika hendak memasuki kota Mekah. Ini sunat, nak mandi untuk kita jatuh niat. Kalau sekira kita pergi haji, biasanya kita punya package haji penerbangan akhir daripada Singapura, Jeddah terus masuk ke Mekah. Dan kita jatuh niat dalam kapal terbang. Habis Ustaz, kat mana kita nak mandi? Kita mandi di rumah kita. Jadi sebelum kita keluar rumah, kita mandi. Aku mandi sunat ihram kerana Allah. Kemudian kalau kita nak pakai ihram terus pun boleh, ataupun kita pakai baju biasa dulu, kemudian kita bawakan ihram dalam tangan, nanti di dalam airport baru kita salin. Itu nanti kita akan bincang lebih detail untuk taklimat jemaah haji pula ya. Ini sebagai gambaran saya maklumkan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kalau orang perempuan yang uzur, dia nak jatuhkan niat haji atau niat umrah, nak kena mandi juga ke Ustaz? Mandi sunat ihram? Mandi juga. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, perempuan yang nifas dan haid, hendaklah dia mandi lalu berihram dan mengerjakan semua upacara haji kecuali tawaf, janganlah dilakukannya sehingga dia suci. Jadi kalau orang perempuan dia uzur haid atau dia nifas, dia nak buat haji ni, jawapannya mandi sunat ihram. Jatuh niat haji sama saja. Dia buat, orang haji buat. Orang haji pergi wukuf Arafah, orang haji pergi melontar, pergi bermalam Muzdalifah, semua sama. Cuma dia tak boleh tawaf sehinggalah dia suci bersih. Itu nanti dalam syarat tawaf kita akan bicarakan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Bila kita mandi ni bukan hanya kita mandi zahir saja. Dalam hikmah kebersihan dan mandi sebelum ihram, sebenarnya kita nak kenalah mandikan hati kita juga, rohani kita. Sebab Allah Ta'ala dia bukan hanya lihat kepada rupa kita, dia lihat kepada amalan dan hati kita. Habis macam mana Ustaz kita nak mandikan hati kita? Kita mandikan dengan istighfar, bertaubat pada Allah. Bukan nak tunggu besok nak belayar baru hari ni taubat. Dari sekarang kita istighfar pada Allah, taubat pada Allah. Sebab tu Syekh Shibli rahmatullah alaih, bila dia ziarah murid dia tanya, adakah kamu mencuci dirimu dengan bermandi dan berwuduk? Maka jawab muridnya, ya, saya mencuci diri saya dengan cara yang demikian. Syekhnya tanya lagi, pada ketika itu adakah kamu juga menjadi suci daripada semua dosa dan kesalahan? Jawab muridnya, tidak, yang itu saya tidak boleh kata. Maka jawab syekhnya, dalam hal itu kamu tidak mensucikan diri kamu. Jadi maknanya di sini bukan hanya suci zahir saja yang kita perlu fikirkan, suci batin pun perlu diambil berat.
Macam mana? Itulah dia tuan-tuan, kelas kita. Bermula kita dengan istighfar, mohon ampun dari Allah. Bila kita tutup pun kita tutup dengan istighfar, mohon ampun. Ini kita buat ini sebagai persediaan untuk keberangkatan haji dan umrah kita, supaya bila kita berangkat, kita sudah bersihkan hati zahir kita dan batin kita. Dan seterusnya yang ketiga ialah memakai kain ihram. Memakai kain ihram ni hendaklah kita siapkan. Jadi kalau sekira orang lelaki dia pakai ihram dia tu khusus, dia bukan boleh sembarangan. Orang perempuan pun dia adalah syarat-syaratnya. Jadi kita sampai kepada perkara ketiga, memakai pakaian ihram. Wallahu a'lam. Kita dari situlah tuan-tuan dan puan-puan ya.